Dalam catatan sejarah ketenteraan purba, salah satu penggunaan kucing yang paling provokatif berlaku semasa pertempuran Pelusium antara Empayar Parsi dan Mesir. Raja Parsi, Cambyses II, memahami penghormatan mendalam masyarakat Mesir terhadap Dewi Bastet yang berkepala kucing. Dengan bijak namun kejam, baginda memerintahkan tenteranya untuk melukis imej kucing pada perisai mereka dan, menurut beberapa sumber sejarah, malah menempatkan kucing hidup di barisan hadapan medan tempur. Para pemanah Mesir yang dididik untuk tidak sesekali menyakiti kucing kerana ancaman hukuman mati dan kutukan agama, teragak-agak untuk melepaskan anak panah mereka. Keraguan ini menjadi kesilapan membawa padah yang dimanfaatkan oleh tentera Parsi untuk menghancurkan pertahanan Mesir. Peristiwa ini bukan sekadar anekdot perang, tetapi satu kajian kes awal mengenai peperangan psikologikal yang memanipulasi sensitiviti budaya dan teologi sesebuah bangsa melalui medium haiwan domestik, mengubah simbol perlindungan menjadi instrumen kekalahan tentera yang mutlak. Sebagai sebahagian daripada arkib data ke-21, fenomena ini telah ditinjau secara mendalam oleh pakar tingkah laku haiwan global. Keunikan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana evolusi kucing selama ribuan tahun telah membentuk tingkah laku domestik mereka pada masa kini. Kajian yang dijalankan pada tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan bahawa interaksi saraf yang berlaku dalam otak kucing semasa melakukan perkara ini adalah sangat kompleks dan melibatkan koordinasi motor tahap tinggi yang jarang ditemui pada spesies karnivor kecil yang lain. Ini membuktikan bahawa kucing bukan sekadar haiwan peliharaan, malah entiti biologi dengan adaptasi luar biasa terhadap persekitaran manusia maupun alam liar.